Assalamualaikum, selamat datang ke channel Bola Alik. Alright gang, untuk video pada kali ni aku baru berkesempatan nak layan game di antara pasukan KL bertemu dengan pasukan Perak. Ramai yang suruh aku reaction game ni, katanya game ni best. Perak buat comeback. Kita nak tengok comeback dia macam mana. Jom sama-sama kita layan. Let's go. Alright gang, ini dia pertemuan di antara pasukan KL City FC bertemu dengan pasukan Perak FC. Oh, main petang. Patutlah aku tak dapat tengok. Menuju ke 3 perlawanan terakhir dalam saingan Liga Super. Busy berhari raya kan. Oh, ada yang turun juga stadium. Terik mat. Main petang. Yang diberikan kepada kawan Azizi untuk bergerak di sebelah kanan. Sekarang panas. Memang panas, betul-betul panas weh. Terik gila. Kesabaran untuk Kuala Lumpur. Tackle Lambert. Untuk Partiban, masih lagi permainan J Partiban. Untuk Paulo Josue. Paulo Josue geng. Nampak tak Paulo Josue? Dekat kelab kira dia function juga tau. Scorer geng. Antara top scorer Liga Malaysia kita ni. 16 gol kalau tak silap aku. Tempat kedua. Gol terbanyak kan. Untuk mencipta jaringan demi jaringan. Oh, KL buat gol dulu. Selepas 2 jaringan ketika menewaskan kedah Darul Aman. Paulo Josue geng. Minit ke-30 kita tak nampak lagi serangan daripada pasukan Perak Buat Mr. Kuala Lumpur. Jaringan ke-16-nya pada musim ini. Dengan taran daripada J Partiban yang tidak berputus back pass daripada ni tembungan di antara beliau dan juga back pass pula. Cutback kan. Bola cutback daripada J Partiban. Untuk mematikan antaran tersebut dengan jaringan ke dalam gawang. Ini menunjukkan keselesaan. KL datang lagi. Paulo Josue. Ke belakang di situ Kamal Azizi ada ruang lepaskan tinggi pula. Lihat kepada bagaimana laluan bola Kamal Azizi yang dilihat sudah hampir tepat. Lemak. Bola tu pergi dah sedap lah tu. Lepaskan lepatan namun tiada sesiapa di belakang sana. Percubaan pertama daripada pasukan Perak kan. Di hujung minit permainan juga dilihat terlepas untuk mengawal situasi tersebut. Perak datang lagi, datang lagi. Lambat panas nampaknya Perak. Aku ingat kan dah masuk. Wan Z Aikal kan tersasar punya. Membenarkan lawan anda untuk raju bola dia kan. Sentuhan pertama yang baik dan pusingan yang berjaya dilakukan. First touch turning dia mengundang kepada satu ancaman yang berbahaya. Bola tu tak melencong ke? Okey, separuh masa kedua dah. Kita nak tunggu time kebangkitan pasukan Perak kan. Datangnya daripada pemain ini. Kita nak tengok Perak comeback kan. Kalau mereka memerlukan kesabaran. Percubaan daripada Clayton. Ke bahagian tiang belakang. Oh, cantik. Terlepas. Alamak, ai bola. Aduh, lambat sikit sampai geng. Pintu gawang gol dah terbuka tu. Daripada pemain gantian ini. Tak fall Oh ni Aduh. Arifan Rashid. Untuk Asfar. Asfar. Penalti Penalti. Penalti ke? Tiupan whistle untuk memberikan sepakan penalti. Declan Lambert. Kerana larian daripada Asfar itu sudah pun offside. Offside. Sini
pergerakan tersebut. Oh, offside. Cari untuk mendapatkan sentuhan. Aku ingat penalti. Checking. Ini dikatakan offside oleh pembantu pengadil. Offside ke tak Masalahnya check possible penalti ni. Sentuhan yang baik daripada Asfar ini. Ada tolakan yang dilakukan oleh Declan Lambert, dan itu bagi saya sudah cukup untuk memberikan sepakan penalti. Oh, penalti geng. Sepakan penalti berikan. Penalti. Katanya offside tadi, rupanya penalti geng. Luciano kembali menerusi sepakan penalti untuk mantap. menyamakan kedudukan di Ceras. Saat-saat kebangkitan pasukan Perak geng. Sepakan yang berpunca daripada sepakan penalti ni. Azri Ghani jatuh dah betul, tapi bola naik atas. Dia rebahkan badan dia kat bawah. Bola kat atas. Mendapatkan jaringan pertama. Dan akhirnya muncul peluang terbaik. Oh, penyokong Perak kat belakang sana geng. Ramai juga Ramai juga yang turun. Tu dia. Perak datang lagi geng. Asfar Fikri. Oh, Asfar. Perak comeback. Perak comeback geng. Asfar Fikri man of the match aku rasa dia. Tadi dia yang bagi penalti kan. Berpunca daripada gerakan dia. Lepas geng. Menunjukkan sisi yang tidak pernah berputus asa. Selepas membantu Perak untuk mendapatkan siapa yang handle dia? Kamal Azizi Oh, Kamal Azizi kat ujung sana. Dia dapat melepaskan satu orang pemain dan melepaskan rembatan terus geng. 2-1. Yang cuba dilakukan dan akhirnya tiupan tak sempat KL nak comeback balik menyamakan kedudukan geng. Mantap. Alright, tamat perlawanan. Perak menang dengan jaringan 2-1. Buat comeback geng. Separuh masa kedua nampaknya Perak lambat panas. Walaupun main waktu petang, panas memang terik gila. Nak kena ambil masa dulu geng. Bagi enjin tu panas. Separuh masa kedua kasih balik geng. Aku sebenarnya kan memang minat gila dengan gameplay pasukan Perak. Nampak permainan dia orang menarik. Aku harap season baru nanti, season 2025-2026, harap dia orang dapat tambah baik yang mana kurang geng. Tutup lubang yang mana kurang tu. Jangan rombak keseluruhan pemain kan. So nampak momentum tu dah ada. Cuma mungkin pasukan Perak kena top up lagi, memperkuatkan barisan pemain di bahagian pertahanan. Yang paling aku rasa agak sedikit ketara kan, mungkin kena top up lagi dekat bahagian hadapan striker. Cari yang betul-betul sharp, betul-betul tajam dekat depan pintu gawang gol. Orang kata apa, striker yang naluri sebagai pemusnah gitu. So geng, untuk video pada kali ini aku rasa cukup sampai di sini saja. Bertemu lagi di dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.